Sarah jalan-jalan dekat Lawak Karak-Sua, Terengganu dan ternampak Amira Uthman. So jaga-jaga semua orang, apa khabar? Jaga-jaga, jatuh nanti. Sehat, Alhamdulillah. Sarah sehat? Sarah sihat, Alhamdulillah. Okay, Sarah nak tanya, Amira sebenarnya asal negeri mana? Amira daripada Johor Bahru, Skudai. Orang JB. So bila dia datang Terengganu, kita nak test lah sikit. Kita akan main game. Sarah akan tanya soalan ni, Amira kena jawab laju-laju. Okay, soalan pertama. 3 makanan special Terengganu. Nasi dagang, laksam, nasi kerabu. Okay, 3 daerah di Terengganu. Kemaman, Kumbadak. Lagi satu apa tu? Masya Allah. Ya, suka hatiku. Wakaf Cik Ya. Itu daerah. Baru tahu. 3 tempat yang best kat Terengganu. Saya suka Masjid Kristal. Yang kedua, saya suka pulau. Pulau Pandan jauh ke tengah. Okey, 3 bahan-bahan penting untuk buat keropok leko. Ikan, minyak, tepung. Sila kira 1 sampai 10 dalam bahasa Terengganu. Alamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu saja tahu nak suruh Sarah. Faham tak? Kita ni salah. Saja nak tengok Sarah.